Kejayaan Johor Darul Ta'zim, JDT, menjulang trofi Piala Malaysia buat kali ke-6 disambut penuh rasa syukur oleh pemilik kelab, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor sebelum tamat aksi final bertemu Kuching City di TM Stadium Nasional. Dalam perlawanan tersebut, JDT tampil dengan aksi cukup dominan apabila berjaya memperoleh jaringan menerusi penyudah Marcos Guilhem dan Arif Aiman Hanapi untuk memastikan trofi berprestij itu kembali menjadi milik Harimau Selatan. Sebaik tamat perlawanan, pemilik kelab JDT, DYAM Tunku Ismail memuat naik satu kenyataan di laman sosial yang mencuri perhatian ramai penyokong bola sepak tempatan. Menerusi kenyataan tersebut, Tunku Ismail menyifatkan final kali ini berlangsung dalam suasana penuh semangat kesukanan tanpa elemen politik maupun kebencian. Allah Maha Besar, Allah yang menentukan segala rezeki. Final berkualiti tinggi, tiada politik, tiada kebencian, hanya semangat dan cinta terhadap bola sepak. Tahniah JDT dan terima kasih Kuching City. Alhamdulillah, tulis Baginda.